Menurut laporan berita harian Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain, telah memohon kebenaran kali kedua daripada Mahkamah Tinggi untuk mengambil tindakan komital terhadap blogger kontroversi Papa Gomo dengan tujuan supaya beliau dipenjarakan atas kesalahan menghina mahkamah. Permohonan ini dibuat susulan kegagalan Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris untuk mematuhi arahan mahkamah yang menghendakinya membuat permohonan maaf tanpa syarat kepada Razaruddin dan kepada mahkamah secara terbuka melalui platform YouTube, TikTok dan X. Permohonan maaf itu sepatutnya disiarkan sekurang-kurangnya selama 7 hari. Selain itu, beliau juga diarahkan untuk memadam kenyataan yang dimuat naik pada 14 Januari serta gambar suntingan bertarikh 15 Januari. Tan Sri Razaruddin menyifatkan permohonan maaf yang dibuat oleh Papa Gomo pada 30 April lalu di mahkamah terbuka sebagai tidak ikhlas dan langsung tidak menunjukkan rasa penyesalan. Walaupun ia dilakukan tanpa syarat, permohonan tersebut telah difailkan secara ex parte pada 5 Mei oleh firma guaman Tetuan KB Tan Kumar dan Partners. Menurut Razaruddin, Papa Gomo telah melanggar kedua-dua perintah mahkamah berkenaan. Dalam dokumen permohonan itu, Razaruddin menyatakan bahawa pada 1 Mei sekitar jam 8.30 malam, Papa Gomo dengan sengaja telah memuat naik satu lagi video melalui akaun TikTok dan saluran YouTube yang bertentangan dengan kenyataan bertulis permohonan maaf yang telah dipersetujui dan dibacakan di mahkamah. Permohonan maaf yang dibuat defendan pada 30 April lalu adalah tidak ikhlas dan tanpa penyesalan meskipun ia dibuat dengan tanpa syarat, katanya. Tambah beliau lagi, kenyataan serta video yang masih belum dipadam pada 14 dan 15 Januari 2025 itu menunjukkan bahawa Papa Gomo telah melanggar perintah komital bertarikh 30 April yang sekali lagi merupakan satu bentuk penghinaan terhadap mahkamah. Justeru, Razaruddin menegaskan bahawa tindakan Papa Gomo itu membuka ruang untuk dikenakan prosiding komital atas penghinaan terhadap institusi kehakiman.